Hai guys, hari ni hari Sabtu, which is 27 bulan 6 2026, and today we are going to KL wedding kawan saya punya suami. Wedding ni dekat KL, Kapar tak silap. So kita akan gerak pada pukul 10 pagi, around 10 pagi tu. And now saya dah siap packing. Actually tak ada packing banyak sangat sebab dia 2 hari 1 malam je. Kita pergi Sabtu, balik hari Ahad. Macam tu. So okay guys, this is my outfit check. So baju ni dari TikTok. Nice. Ada pocket, senang nak berjalan pocket. Bag ni pun besar, senang nak bawa barang. Bawa kamera, kamera kan kecil. Semua makeup. Sebenarnya yang eyeliner ni saya salah buat. Dia macam terpanjang. So but it's okay. Yang pakai lipstick ni, I pakai lipstick brand Smash. I buy from TikTok too. Everything is TikTok. Dan actually dia dah tak ada jerawat, so dia just bekas. So concealer saya tak berapa nak, saya tak reti nak pakai concealer ni, nak touch-up ni dah touch-up, tapi still nampak lagi dia punya bekas jerawat. So I just put macam tahi lalat lah kononnya. Guna eyeliner titik. It's okay lah. Ni just nak simple makeup. Ada jam. And then as usual, saya dah lama tak pakai gelang silver. Memang kena ngam dengan apa namanya, black, blouse black, kotak-kotak. Dah siap make outfit check for today. Tada, tak nampak lah kat sini. Makeup pun makeup biasa je. Cantik lah lighting ni. Ada. Sekarang saya tengah tunggu suami saya bersiap. Actually wedding event tu start pukul 8, tapi kita sampai setiap alam ni lambat sikit sebab tadi jalan jam. Pukul 6.30 nak kat 7 sampai. So ni sampai je terus siap. Saya tak pakai seatbelt. Kita bersih tak. So now we are going to the event. Eventnya kat mana sayang? Kat mana eventnya? Moranti Garden. Moranti Garden? Yang ada palang. Okay, let's go. Kita bermalam 2 hari 1 malam saja. Esok balik. Ya. Boleh jalan kaki pergi tengok. Actually kita Airbnb sebelahnya dekat City Mall SCM. City Mall sebelah aje, literally. Boleh naik dia punya, bukan naik lalu dia jantas, dia ada jambatan. Orang siapa? Keluarga? Adik dengan dia tu adik tadi. Aduh. Sampai kan? Ya, Lin. Berapa tahun kita akan datang? Ni atas. Lagi lepas Nanti PR. Nak pakai apa? Kalau baju apa susah dia cari. Kalau bawa fantasi Melayu ni. Jangan kalau aku jadi badang boleh ke pakai seluar ke samping. Datang dah pakai baju ni. Sekarang kita dekat Saya kata tema, saya jadi badang. On team.
Moga berkembang sepanjang zaman. Dia ambil lagi ke? Tidak off. Kuih-kuih bertebaran manja, cahaya cinta menyuruh bahagia. Nak tengok firework Tak tahu? Aduh. Sana kot. Tu kot. Maybe. Mau. Yang letak barang dulu. Bolehlah sama. Ni tak boleh pusing? Mana boleh pusing? Dia tak beli lens dia punya besar lagi. Oh, dia mana pun tak mengapi. Tu, mau ngapi. Sekarang kita nak tengok fireworks. Mata saya dah ngantuk sebenarnya. Baik, kita tengok je lah. Oh, mengapi. Mana? Where is it? Morning. Tadi sana Coneyard by Marriott tak, kalau tak silap. Ayah saya ngeri lah nak pergi lobby dia. Comel sangat kalau lobby dia. Cuma macam ni. Sekejap lagi tengah selesai nak pergi City Mall. We're going to eat some food. Sangat lapar Sangat lapar for today. Semalam dah melantah, hari ni lapar lagi. Outfit check. Baju TikTok senang, tak payah gosok. Dan nak balik tak payah gosok. So I will share link down below on the descriptions. Selesa guys, tak panas. Serious, I'm not like. This is not panas. Dia nipis, nampak tebal tapi sebenarnya dia nipis. Okay, saya nak gerak dulu. Gerak dulu apa projek? Siang? Ya. Tak ada last check. So, ni lah tempat kita orang tidur. Simple kan? Dia macam studio. Orang ambil yang masuk-masuk, nak balik baru nak ambil. Tak payah. Yalah. Kan? Masa nak datang kan, ni penuh tangan. Kunci kereta dah kat sana. Okay. Apa kan? Lepaskan semua. Mengganas. Makan sekarang. Ya, boleh. Nak satu je. Chicken. Tu je? Untuk saya tu je lah. Cukup. Okay. Hari ini kita nak masak butter rice. Okey, menggunakan susu Dutch Lady. Dia bahan apa yang ada dekat dalam rumah ya. Dalam peti sejuk saya nampak ada susu full cream, ada butter, ada bawang Holland. So why not? Kita cuba. So ini beras yang dah saya bilas dengan bersih. So inilah waktunya kita
untuk masukkan segala bahan yang kita kacau tadi dekat kuali, kat pan, masuk dalam nasi pula. Beras tadi. Kau kacau-kacau sampai sebati. Abaikan tisu tu ya. Dan kita letak sekali full cream. Full cream is the last part ya. Untukkan dia rasa making it moist and berlemak sikit ya. Tengok saya kacau. Kau sampai rata and then baru masukkan dalam apa nama ni? Yelah, kau masak lah. And then terus masak. Okay, semasa masak, tunggu nasi tu tak nak. Kita nak masak ayam masak kurma ya. Okay, sorry saya tak record ayam masak kurma. Wah, masing-masing muka mempam Cik dah mempam muka saya. Cik dah lagi lah. Dia buat dia dekat-dekatkan muka aku. Matanya. Mata saya ngantuk. Oh, dia macam tu. Lepas tu rakam lah Ambil gambar je pun boleh juga Nash. Macam tak boleh keluar. Nanti kita nak balik rumah ni. Okey. Ceng. So this is my working area. Saya belum kemas, betul-betul kemas lagi. So this is macam siapa main game Super Mario, you know this. Tengok Ding, the light is turned off. And then when push it again, light is turned on. So this is my water. This is cranberry plain water. My working space. Ini untuk tempat letak phone. Okay, my phone ada Powerpuff Girls. So ada light, the keyboard ada light. Ni suami saya belikan. So kat belakang ni mungkin nampak agak macam merabuk sikit lah. So this is my headphone. Tempat letak my journal. Casing untuk my new camera. Spec, yes, I'm a spec geeker. And then this is tempat kita letak apa orang cakap, gambar-gambar macam cartoons, cards. Ini semua saya dapat dari masa PBKL 2026. Yang ni saya beli. Okay, actually ada lagi yang gambar macam ni, kartun macam ni, tapi dekat rumah ibu, so saya belum ambil lagi. So ini saja. Look nice. The curtain is memang dah ada, so kita tak tanggalkan, kita biarkan je. So yang ini saya dapat daripada kawan saya. Itu saja. So this is my journal. So that's it.